especially untuk orang-orang yang punya bulat macam aku ni. The very first thing that you need to have is the shawl. Aku pakai 3 pin, jarum, whatever, dan satu brooch. Cari brooch yang paling kecil ni. Lepas tu ambil kau punya shawl ni. Better guna chiffon Georgette sebab dia lembut dia. So senang nak nampak betul. Okay, place your shawl on top of your head and then you're going to pin it on both sides. Tapi dekat bawah, dekat sini. Why? Sebab nanti kita tarik ke belakang. So tudung kau tak nampak lah muka kau lagi bulat macam ni kan. Ini bulat kan. So kalau kau pin, dia tak nampak bulat sangat. InsyaAllah. So pin. Dah pin? Okay. So kita pin ke belakang bang. Tada! Done. Lepas tu, kita ambil yang belah dalam ni. Ada 2 cara. Satu, kau ambil yang belah dalam ni. Kau pin, kau pegang kat sini. Dan lilit. And then ni, dengan yang kau pegang tadi tu, kau pin together. Tada! Okay. Style number 2. Ambil ni semua, kau lilit sampai habis. Right. Lilit sampai habis. Lepas tu, kau nampak tak ni tak cantik kan? You don't want this, right? So, kita ambil sampah dari dia. Tarik je. Siap! This is the end result. This is one of how I style my tudung. Kau boleh laburkan kalau kau nak. Dan dia boleh labur. Lepas tu kemas-kemaskan lah. Dia tak kisah nak kemaskan macam mana. Aku selalu fail buat kemas-kemaskan ni. Good luck trying.